Menimbang kenangan betul. So ni pada ada nama dia, ada pada Game Box, Game Player macam ni. So aku tengok viral dekat TikTok dengan juga dekat Shopee lah. So yang aku menarik kat sini adalah Game Box ni dia ada boleh main dekat sini, kan? Boleh main yang kat sini terus. Korang boleh main dan dalam masa yang sama juga ada joystick, boleh main sekali 2 player lah. Ataupun korang beli package yang mana, sama ada untuk single player ataupun untuk single player ataupun 2 player lah. Cuma video kali ni aku tak tunjuk kelebihan dia iaitu boleh main game ni dekat TV. Ya, korang tak salah dengar, Game Box ni boleh main dekat TV. Okay, cuma aku tak tunjuk lah. Untuk review kali ni aku tunjuk macam mana Game Box ni berfunction lah. So mula-mula sekali kat atas ni ada button. So aku turn on dulu sini, kemudian dia buka hidup sini. Okay, korang nampak kan? Rasa korang nampak? Okay, korang nampak? So korang boleh pilih sama ada nak Chinese ataupun English. So aku pilih English lah, and then aku tekan button select ataupun button start. Okay, nampak dia main kan? So game dia ada 500 tau, 500 in 1. So korang boleh pilih nak game apa. Nampak? Contra ada, Jekyll ada, Angry Bird ada, tapi aku pilih salah satu lah, Contra sebagai contoh. So aku tekan select ataupun button start untuk mula lah. Ok, nampak? Ok, aku pilih Contra dekat level 1, and then tekan button start. Ok, mengimbau kenangan kan? So dia punya paparan dia macam ni. Ok, one player ataupun second player, aku pilih one player, tekan button start. Okay, ni aku contoh je untuk korang. Nampak? Okay, dia berjalan sini, yang belakang, depan, atas boleh ada, bawah ada. Tu tembak macam mana? Tembak tekan ni. Ni tembak tekan ni. Okay, ni lompat. Okay, yang ni apa? Yang ni tembak. Ada tembak. Okay. Oh, ni lompat. Okay, ni lari. Okay. Push. Nampak ada musuh. Okay, jaga ada musuh. Aku nak tembak. Okay, aku tembak. Nampak? Okay, nampak menarik? Okay, aku keluar balik. Okay, main. Okay. So, kalau korang berminat dengan apa nama dia, game player yang Game Box yang macam ni kan, sila klik link yang diberikan. Okay, bye.